Macam mana kita nak ingat perkara-perkara yang kita perlu cakap dalam video kita ni? Okay, jom kita mulakan. Okay, first, kalau korang nak ingat apa yang korang nak cakap dalam video ni kan, korang boleh tulis dalam WhatsApp korang apa yang korang nak tulis, apa korang nak buat cakap, korang boleh korang plan first korang plan dulu korang nak cakap apa tu, lepas tu korang tulislah dalam WhatsApp korang. Lepas tu korang cakap je lah poin-poin ke, apa skrip ke, ataupun perkara yang korang nak cakap dalam video korang. Lepas tu korang boleh tulis dalam note. Macam contoh ni saya boleh tulis dalam ni lah, dalam Docs, Google Docs ataupun Microsoft Word dalam telefon saya ni. Jadi kalau saya nak show video, saya boleh je shoot tu, start tengok, saya baca. Kalau saya lupa, saya stop dulu, saya baca dalam WhatsApp, dalam tu saya start record balik. Contoh gitu. Ataupun korang boleh tulis dalam buku, korang boleh tulis atas kertas, mana yang sesuai dengan korang lah. Macam contoh saya sesuai tulis kat dalam telefon. Contoh kalau korang tak ada telefon sangat, lepas korang tulis skrip dalam WhatsApp ataupun tulis dalam dalam Word atau Google Docs korang atau note korang tu, korang tulis terus dalam buku korang. Kalau korang tak ada telefon tambahan ke, korang tak ada, malas nak stop record banyak kali. Gitulah. Okay, tu je video kali ni. Okay, video yang ketiga dah settle.